Ini ovari. Ovari adalah kilang telur. Kita ada kiri dan kanan ovari. Ada dua ovari, kiri dan kanan. Allah buat ovari kita kat sini ada kiri dan kanan ovari. Setiap bulan satu ovari akan hasilkan telur. Lepas tu bulan ni pula dia bergilir-gilir. Nampak? Dia bergilir-gilir. Setiap bulan ovari akan hasilkan telur masing-masing. Nampak? Mula-mula ovari ni, lepas tu ovari ni dia bergilir-gilir. Nampak? Katakanlah satu ovari malas. Satu ovari malas. Maksudnya tinggal satu je yang rajin. Jadi telur kita daripada 12 biji setiap tahun dah jadi 6 biji je setahun. Sebab satu biji satu bulan. Kiri kanan, kiri kanan. Nampak tak telur kita? Dia bergilir-gilir. Faham?